Penasihat Parti Saudara Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Pengerusi Kebangsaan Saudara Gobind Singh, anak jati Pulau Pinang. Timbalan Setiausaha pula Saudara Steven Sim dan Saudara Ram Kapal Singh, kedua-dua anak Pulau Pinang. AJK Parti Saudara Chow Kon Yeow, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang yang terkini. Hebat sungguh anak dan pemimpin Pulau Pinang kita sampai diberi kepercayaan mengemudi Parti DAP, begitu sekali. Ini memberi semangat kepada saya yang juga anak Pulau Pinang untuk menuruti cara mereka memimpin. Bahkan ingin melahirkan lebih ramai pemimpin dari kalangan rakyat Pulau Pinang. Guys, siapa anak Penang di sini? Tulis di ruangan komen, repost video ni dan my follow cik sekali. Penasihat Parti Saudara Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Pengerusi Kebangsaan Saudara Gobind Singh, anak jati Pulau Pinang. Timbalan Setiausaha pula Saudara Steven Sim dan Saudara Ram Kapal Singh, kedua-dua anak Pulau Pinang. AJK Parti Saudara Chow Kon Yeow, iaitu Ketua Menteri Pulau Pinang yang terkini. Hebat sungguh anak dan pemimpin Pulau Pinang kita sampai diberi kepercayaan mengemudi Parti DAP, begitu sekali. Ini memberi semangat kepada saya yang juga anak Pulau Pinang untuk menuruti cara mereka memimpin. Bahkan ingin melahirkan lebih ramai pemimpin dari kalangan rakyat Pulau Pinang. Guys, siapa anak Penang di sini? Tulis di ruangan komen, repost video ni dan my follow cik sekali.